Rajah 3 menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. So, diberi kepada kita adalah kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Kalau kita tengok kat sini adalah PNP. Apa itu PNP? Manipulasi yang berbeza. Okey. Yang ini adalah pertumbuhan bakteria. This one adalah PBB. Apa itu PBB? Bergerak balas. Yang kita nak tengok result dia. Okey. Alright, kita dah faham dah daripada soalan ni. Jadi di sini kalau kita tengok dia ada kesan antibiotik. So, apa dia bagi kat kita? Diberi kepada kita di sini ialah cakra antibiotik berkepekatan 30%. Masuk kat sini yang ni 30%. Okey. So, kita tengok pula gambar ni. Dekat sini kita tengok cakra antibiotik kepekatan 10%. Okey, kita tengok cakra antibiotik. So, sini ni okey. So, yang kita tengok kat sini kan, yang ada bintik-bintik semua ni. So, yang bintik ni semua ni adalah bakteria. Dan apabila kita letakkan peratusan antibiotik yang berbeza, bagaimanakah keadaan koloni tu? Dan kita tengok kat sini ada kawasan jernih. Suka untuk saya tunjuk dekat sini. Alright, kita gunakan warna kuning lah. Okay, tengok tak? Alright, okay. So, kat sini nampak? Okay, so kita boleh tengok. Okay, ni adalah kita, ini yang benda yang kita nak tengok. Okay, so kita nak tengok this one adalah tentang kawasan jernih. Senang kata, apa kaitan this 30% antibiotik dengan this 10% antibiotik? Apa result dia kepada pertumbuhan bakteria? Jom kita tengok. Kalau kita pakai antibiotik yang kepekatan dia 10%, kan? Maksudnya ruang dia kecil je. Tapi kalau kita pakai kepekatan antibiotik yang 30%, yang banyak sikit, lagi pekat, dia besar sikit ruang ataupun kawasan jernih tu. Apa yang kita dapat tengok? So, soalan A ditanya kepada kita, nyatakan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. Apa yang kita nampak pada eksperimen ini? So, kita nampak apa? Kita nak tengok apa tentang pertumbuhan bakteria. So, macam mana kita nak tahu pertumbuhan bakteria tu? So, actually kita tengok daripada pertumbuhan bakteria kan, result dia kan daripada ni, kawasan jernih ni, daripada sini. Okay. So kita tengoklah besar kecil tu berkaitan dengan luas. Jadi apa yang kamu nampak adalah kalau lah 30%, kalau dia 30% kan, kawasan jernih dia lebih luas. Kalau dia 10%, dia agak sempit sikit. Jadi kita boleh tulis kat sini ialah luas kawasan jernih. Sebab dia bagi kita kawasan jernih. So kita explain besar ke kecil, luas ke sempit. Luas kawasan jernih paling besar bagi kepekatan antibiotik 30%. Ataupun kita boleh juga mengatakan bahawasanya kawasan jernih paling besar ialah bagi kepekatan antibiotik 30%. Boleh? Sama je. Okay, next kita tengok soalan yang ditanya kepada kita ialah, nyatakan satu sebab pemerhatian anda. Apa sebab? Apa inferennya? Apa sebabnya jadi macam tu? Kenapa kawasan ni kecil? Kenapa kawasan ni besar bila kepekatan tinggi? So it mean that kepekatan antibiotik affect the growth of the bacteria. Kalau antibiotik tu pekat, it will merencatkan. Dia boleh macam merencatkan lah. Dia boleh inhibit
Tapi kalau kepekatan tu kepekatan bakteria kalau kepekatan antibiotik tu besar, peratusan dia besar, dia merencatkan bakteria. What I mean by antibiotic? Antibiotic mean anti-bakteria. Dia tak suka bakteria tu hidup. Itu cikgu terangkan kepada para pelajar. So kita boleh tulis antibiotik berkepekatan tinggi mencegah pertumbuhan bakteria. Kan? So kalau kat sini kita dah tengok sini kan. Ini apa? Antibiotik kepekatan ni adalah PMP. Kan? Ini ialah pertumbuhan bakteria ni PBB. Nampak tak? Ini adalah faktor dia. This one adalah faktor dia. This one adalah dia punya result. Okay, so next dia tanya. Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam eksperimen ini. So pemboleh ubah manipulasi. Manipulasi tu apa? Apa yang berbeza? Inilah. Yang berbezanya apa? Kepekatan antibiotik. So kita boleh tulis kat sini ialah kepekatan antibiotik. Senang je. Antibiotik. Pekat ke? Tak tumbuhlah bakterianya. Kepekatan antibiotik. Antibakteria. Next kita tengok soalan seterusnya. Berdasarkan rajah 3. Okay. Nyatakan hubungan antara berdasarkan rajah 3, nyatakan hubungan antara kepekatan antibiotik dengan luas kawasan jernih. So dekat sini kita dah nampak dah. Kan? Ni adalah PMP yang berbeza. Faktor dia, ini result dia PBB, bergerak balas. Okay. Apa yang kita boleh cakap? Kita boleh bagi macam kefahaman. Kita boleh guna semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin bertambah luas kawasan jernih. Jadi kita tulis sangat senang. Semakin 30 dengan 10% kan, 30 lah lagi pekat kan. Semakin bertambah kepekatan antibiotik, semakin bertambah luas kawasan jernih. Maksud luas kawasan jernih tu, kawasan tu tak akan ada pertumbuhan bakteria. Sebab antibiotik ada kat situ. Sebab dia dah tidak disukai oleh antibiotik tersebut. Okay, next kita baca soalan seterusnya. Kalau kita tengok di sini berkaitan dengan apa? Seorang murid menjalankan eksperimen dengan menggunakan antifungus. Tadi eksperimen tentang antibakteria. Now this is antifungus is a different things. Dia meramalkan keputusan yang sama, dia expect keputusan yang sama diperoleh dalam rajah 3. Walau bagaimanapun dia mendapati tiada kawasan jernih terbentuk. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Maksudnya dia tak antifungus, tapi tak ada kawasan jernih. Kan dekat koloni tu koloni bakteria, tapi dia pergi letak antifungus. Antifungus tidak akan bertindak balas terhadap bakteria. Antifungus anti kepada fungus sahaja. Dia tidak anti kepada bakteria. Jadi bakteria akan tetap tumbuh. That's why akan tiadalah ruang kosong itu. Jadi kita tulis macam mana? Antifungus kan tidak berkesan terhadap
saya terangkan tadi kan, terhadap bakteria. Yang menyebabkan, bakteria lah yang menyebabkan tiada kawasan jernih terbentuk. Okay, so saya suka ulang ni. Antibakteria tak suka bakteria. Okay, anti-fungus mean tak suka fungus. Jadi sebab itulah bakteria akan tetap hidup. So bila bakteria tetap hidup, tak adalah kawasan jernih. That's all.